Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. Hari ni Gina nak bawa korang jalan-jalan dan shopping dekat Second Street SS13 Subang Jaya. Korang yang dah lama tak pergi sini, kalau korang nak tahu sekarang ni SS13 Subang Jaya punya outlet ni dah lagi besar. Especially bahagian section RM5 diorang ni, gudang lama diorang, warehouse lama diorang telah ditukar sepenuhnya menjadi section RM5 punya item. Tengoklah guys, bapak besar gila section RM5 diorang sekarang. Sebelum ni, Second Street SS13 ni buka daripada pukul 11 pagi sampai 8 malam sahaja. Tapi sekarang, start last 2 months, diorang dah buka setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Macam outlet-outlet Second Street yang lain. Korang yang tak pernah pergi shopping dekat mana-mana outlet Second Street dekat Malaysia ni, kalau korang nak tahu, dia punya item RM5 tu sentiasa ada promo. Promo apa? Promo buy 4 free 1. Tak kisah apa-apa item, baju, seluar, kasut kau boleh campur-campur. 5 item, you all bayar 4 item saja. Yang satu lagi tu percuma. Buy 4 free 1. Untuk newbie yang baru nak try selam-selam bundle, jadi suggestkan you all pergi outlet ni. Sebab outlet ni banyak barang-barang murah. So kalau you all nak spend duit pun, you all tak rasa membazir. Bayangkan baju RM5, bag RM5, kasut RM5, nak rasa membazir pun tak, sebab murah sangat. Semua Second Street outlet dekat Malaysia ni ada fitting room. So you all disuggestkan untuk try dulu, especially barang RM5. Sebab barang RM5 ni tak boleh exchange, apatah lagi refund. Okay, Second Street memang tak ada refund policy, tapi dia ada exchange policy kecuali untuk barang RM5. So barang RM5 ni memang tak boleh tukar. Rosak ke, tersalah beli saiz ke, memang tak boleh tukar. So better you all try dulu baru you all beli. Bukan sahaja untuk pakaian dewasa, lelaki dan perempuan saja ada. Pakaian dan kelengkapan untuk kanak-kanak juga ada dijual kat sini. Yang penting korang kena rajin menyelam lah, okey? Mostly barang-barang Second Street adalah diimport daripada Japan. Memandangkan RM5 area ni merupakan daripada bekas warehouse. So dalam ni sangat bahang guys. Walaupun banyak kipas, dalam ni sangat panas. So yang mana yang korang ada electric fan tu, yang mini electric kipas tu, bawa lah. Sebab dalam ni memang panas gila, berbahang. Dan you all yang bawa anak-anak kecil, bayi-bayi, I rasa better you all fikirkan dulu sebab sangat panas. Tapi memandangkan harga dalam ni, barang ni RM5, murah-murah, cantik-cantik, tak salah nak berpanas sekejap. Okey, sebelum kita masuk dalam, nak inform kemah RM5 diorang dulu kat sini sekarang dah boleh tempat parking motor. Parking motor saja, okey. So guys, jom kita masuk dekat dalam ni. Seperti yang korang tengok ni, operating hour dia dah tukar daripada 10 pagi sampai 10 malam setiap hari, okey. Lagi satu guys, kebanyakan korang tahu yang Second Street ni terkenal dengan membeli barang customer, membeli barang-barang lama. Tapi untuk outlet SS13 ni, mereka tidak membuat servis tersebut lah. So kalau you all ada pakaian lama yang nak dijual, boleh pergi ke outlet terdekat seperti Second Street PJ Newtown, Second Street Bangsa, Second Street Bandar Utama dan juga Second Street TTDI. Kaunter dia buka setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang saja ya. Setiap hari daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang saja untuk you all menjual pakaian korang. Tapi kalau you all nak membeli, sampai pukul 10 malam lah. Tapi kaunter untuk menjual tu tutup pukul 6 petang. Sebagai seorang yang berpengalaman menjual barang-barang lama, pakaian lama dekat Second Street, I suggestkan you all, kalau you all ada berbag-bag pakaian yang nak dijual, you all bawa satu bag dulu. Sebab apa bawa satu bag dulu? You all tengok cara diorang nilai pakaian diorang. Sebab Second Street ni agak select. Sebab apa? Diorang memilih pakaian-pakaian branded yang cantik sahaja. Sebab apa? Diorang nak jual balik. Buat apa dia nak beli pakaian-pakaian buruk korang? Kan diorang nak beli pakaian cantik korang supaya diorang boleh jual balik, boleh buat duit balik. Sebab Second Street ni buat bisnesnya, bukan buat charity. So better you all buat satu bag dulu. You tengok macam mana cara diorang
proses diorang membeli pakaian korang. So tak adalah you all bawa banyak-banyak, lalas satu bag pun tak habis dia ambil. So I suggestkan better you all bawa sikit dulu, tengok macam mana cara diorang buat. Next time you datang lagi baru you all bawa banyak-banyak, okay? Popet tak sedar dah masuk dalam kedai ni guys. Okay, kedai ni menempatkan barang-barang second suite yang lebih mahal. Yang tadi tu section RM5 item, yang ni section bukan RM5 item, barang-barang yang RM10 dan ke atas. Barang kanak-kanak ada, barang perempuan ada, dan barang lelaki pun ada. Yang dalam kedai ni dia bahagikan kepada dua bahagian. Untuk perempuan ada woman elegance, menempatkan pakaian-pakaian yang lebih feminin lah, macam dress, blouse. Dan satu lagi lah woman mode casual, lebih kurang macam pakaian-pakaian outdoor, street outdoor dan sukan. Untuk lelaki juga ada dua kategori. Pertama lah American casual, lebih kepada macam smart casual lah, kemeja, peti, seluar cargo pants dan sebagainya lah. Manakala lagi satu adalah untuk lelaki, woman, man, straight outdoor, pakaian-pakaian yang lebih macam ke arah kesukanan gitu. Kalau korang tahu, sekarang ni Second Suite Malaysia ada buat promotion 20% off dekat outlet terbaru mereka sahaja, which is dekat PJ Old Town, Petaling Jaya Old Town. Biasanya lah kalau korang tengok dia punya story ataupun IG live diorang, waktu opening memang sangat sesak. Dan Jidin pun tak pernah pergi waktu opening diorang. Memang takkan dapat barang lah. Kalau ada barang pun yang Jidin tak kena dengan Jidin, tak cukup saiz ke apa, ataupun tak berkenan dengan warna ke kan. So Jidin biasa tak pergilah tempat-tempat opening tu dulu, tunggu dia reda dulu, sejuk dulu, baru kita pergi sana. So kita pergilah dekat SS13 ni sebab bagi pengalaman Jidin lah, outlet SS13 ni merupakan outlet yang cantik dan barang-barang dia pun sangat affordable. Tak percaya korang tengok ni. Semua second suite okay, ada rak kaca ni, dipanggil showcase lah. Dalam ni mendapatkan barang-barang yang branded, yang kecil-kecil, yang mudah hilang ni, macam cermin mata, jam ni kan. Dengan harga-harga macam ni, kalau letak kat luar confirm dah hilang, kena curi, betul tak? Benda kecil-kecil ni. So dia orang letak kat dalam ni. So kalau korang nak try, nak tengok, korang boleh panggil staff diorang untuk buka showcase item ni. Dan korang jangan risau, semua barang-barang dekat second suite ni adalah 100% original, authentic, especially daripada Japan. Tada, surprise. Actually tadi tu dah pergi dah, siang tadi dekat SS13 ni cuci mata. And then Jidin nampak ada a few barang Jidin rasa nak beli. So lepas habis selesai kita punya hal, tadi Jidin datang balik kat SS13 ni nak pergi beli barang Jidin nak beli tu. Sebab rasa macam okey lah berbatutan, walaupun tak ada 20%, Jidin rasa barang-barang tu lebih mahal kalau kita beli dekat JBR. So dekat sini pun Jidin tengok harga dia berbatutan dan lebih murah. So why not kalau Jidin grab sebelum teringat-ingat dalam mimpi, betul tak? Bila shopping waktu malam dekat sini, dia tak sepanas waktu siang tadi. So kalau you tak tahan panas, datang waktu malam, okay? Bagi Jidin lah, tempat RM5 dekat SS13 sangat luas. Jidin memang tak berapa kenan sikit nak menyelam dekat tempat-tempat luas macam ni sebab rasa penat sangat. Cuba korang tengok ni, RM5 cantik-cantik macam ni, kemas-kemas lagi guys. Ya Allah, ada Uniqlo, ada Zara, ada GU, mana dapat RM5 macam ni?
Macam siang tadi, mula-mula kita pergi dekat tempat RM5, lepas tu baru masuk dalam kedai kan. Malam juga sama, kita jalan-jalan sekejap tadi kat RM5, and then kita masuk kedai. Sebab barang-barang Jidin nak tadi tu semua ada dekat dalam kedai ni lah, bukan kat bahagian RM5 tadi. Just nak ingatkan lagi, tapi tak ada 20% lah. 20% tu hanya dekat PJ Old Town. Start daripada 8 hari bulan Mei sampai 18 hari bulan Mei 2025. Sekarang baru pukul 9.30. Tengoklah guys, sunyi je. Untuk yang introvert macam korang yang tu tak suka bersesat dengan customer lain, datanglah dekat SX13 ni. Memang introvert friendly sangat, okay? Assalamualaikum guys. Hai korang, welcome back to my channel guys. Actually video ni agak lama dah. Kita baru nak haul hari berapa hari bulan? 10 hari bulan dah. Sebab apa, mikrofon Jidin rosak. So baru dapat mikrofon baru ni, so barulah boleh buat vlog. Ya Allah. So guys, inilah kita punya baru nak buka. So total damage kita hari ni ulat 3 barang, tak ada 20% guys. Nak 20% pergi dekat PJ Old Town berapa ni? Almost 150 lah ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 plastik. Okay, ini adalah, oh my god, I banyak beli kasut tinggi macam ni, macam korang nampak. Okay, nanti nak tukar dia punya rak dia. Ini adalah daripada Timberland. Agak ringan, nampak berat kan? Tapi agak ringan. That's why Jidin beli. Dan I rasa that's why dia agak murah, RM70. Ingat 170, RM70. Tapi rasanya dah di markdown ni. Mungkin apa. Okay, RM70 Timberland. Quality dia agak okey lah. Tapi dia made in Cambodia, bukan made in US lah. That's why dia murah. I rasa kalau dia made in US, mesti dia mahal kan. Tapak dia pun nampak cantik sangat. I rasa dia macam produk display je kan. So I suka jenis macam ni, Timberland. Bukan Nike ataupun yang biasa I beli kan, Nike je. Tapi ni kali lah Timberland. Sebab I kan kerja office, kerja warehouse sekarang. So dapat pakai kasut-kasut ala-ala macam heavy duty macam ni. Macam kena lah dengan dia warehouse gitu. Okey lah kan, nampak cantik kan. RM70. Okey lah. I beli kasut JBR biasa 100 lebih kot. Betul tak? Okay. Next, I beli apa? I beli, oh my god, I nak pergi event Katil Bisarong. Tak tahu lah dapat cuti ke tak, wallahualam. Bulan 9 nanti. So I nak cari outfit. So ada, asal bag ni sesuai. Bag ni harga dia RM25. Bag perempuan dia tote bag, tapi macam ada jaring-jaring bawah dia ni. Tapi dia I suka. Tak tahu lah, mungkin sebab kain dia ni, tapi dia tak jatuh. Biasa kalau I pakai tote bag, sorry to say lah ya, biasa kalau I pakai tote bag, dia mesti jatuh. Macam ni tak jatuh. Faham tak? Dia tak licin, dia kasar. So macam I rasa kalau I pakai baju kurta putih ataupun kurta hijau, kurta putih ataupun kurta coklat buat untuk event Kereta Api Sarong tahun ni, rasa sesuai, matching. So I beli je sebab RM25. Dan I pun tak pernah ada tote bag yang macam ni. So I rasa dia cute, why not kan? Macam jaring-jaring. Dalam ni macam mana Jidin? Dalam ni macam ni. Ya, Norton Trucks ni brand dia. Oh alam. Okay, tapi dia cute. I suka sebab dia, biar I letak je kat bahu, dia tak jatuh. Dia tak macam licin. Dia just nice. I beli RM25. And the last but not least, I tak tahu kenapa I beli ni. Sebab I rasa I tak perlu ni pun. Sebab I kerja tempat panas. Buat apa I nak beli lagi hoodie. Sebab I rasa dia comel sangat. Dia terletak no. Inilah hoodie Champion. As you can see, comel je. Tapi dia murah sebab I rasa sebab dia banyak bulu-bulu yang kecil-kecil tu. Faham tak? Dia macam tu ha. So mungkin tak cantik. I suka pattern dia ni. Oh, comel. Dia stiker yang timbul. I suka sebab dia punya dada dia ni, dia macam berbentuk, membuatkan dada you all macam besar. Nampak tak dia punya pattern je? I pakai ya. Saya cuba buka jap. Lah. Nampak tak? Nampak ke tak? Tapi ada cute dia. Ini hoodie perempuan, tapi tak apalah, dia cute. Champion kat sini. Dan ada champion kecil kat sini. Mana tadi? Comel. Dia minimalis lah.
Tapi hoodie kecil, rasanya hoodie perempuan ni. Okay. So, ya. Kenapa nampak dia, I sudah ada, I nampak macam enhance. Dia macam besar. Sikit lah. Allah panas ya. Tapi dia beli juga. Tak tahu kenapa beli juga. I dah banyak dah sweater hitam. Oh my god. Tapi belilah sebab okay, harga affordable. Lagipun dah lama gila tak shopping kat second street. Kan. Okay guys, thank you so much for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi guys. Jangan lupa macam biasa, subscribe, like dan video share kami. Assalamualaikum. Annyeong.